warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Puan? Sehat, alhamdulillah Puan. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan sembang-sembang santai je lah ya Puan. Hari ini kita nak kongsi sedikit berkenaan MBPJ, perlesenan dan juga kita nak bagi penerangan dan pencerahan sedikit kepada orang ramai yang hadir hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke program Pesta Citra Rasa Selangor. Jadi program hari ini ada pelbagai. Kita ada program pertandingan memasak. Pertandingan memasak kita ni unik sikit sebab dia ada tema. Tema dia panjang sikit. Saya kena tengok. Masakan warisan Selangor olahan moden. So ada beberapa peserta lah yang hadir hari ini. Mostly yang hadir hari ini adalah student FIM sendiri dan juga penduduk setempat. Jadi saya rasa Puan ni pun ini bukan pertama kali kan hadir di sini hari ini. Di FIM ni dia ada khusus yang menggalakkan student dia untuk belajar keusahawanan. Jadi mungkin ada student-student di sini yang mungkin pada masa akan datang dia nak tahu macam mana nak mulakan perniagaan, macam mana nak mohon lesen. Jadi hari ini mungkin kita boleh ada sesi tersebut untuk memberi penerangan kepada mereka supaya mereka ada panduan lah nanti in the future. Okay. Sedikit latar belakang Puan Hajah Syarinas. Mungkin Puan Hajah Syarinas boleh kongsi sedikit latar belakang Puan sepanjang di MBPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Sahabat saya ingat ni pertemuan kita kali ketiga kot je. Maksudnya Puan Moderator ni tak asing lah bagi saya, yang salah seorang yang berjuangkan berkaitan dengan halal dan orang penting juga untuk menggerakkan industri halal lah di Malaysia bagi saya, terutama di negeri Selangor. Dan juga kepada sahabat saya Cik Zainal, juga Puan Hafifah, pegawai perhubungan awam, pegawai perhubungan usahawan Majlis Bandaraya Petaling Jaya lah di bawah Jabatan Pembangunan Perlesenan Usaha Perniagaan dan Usahawan Mikro. Dan untuk makluman semua, saya telah berkhidmat dengan Majlis Bandaraya Petaling Jaya selama 25 tahun, insyaAllah nak masuk 26 tahun. Dan kalau ikut total servis saya bersama dengan Kerajaan Negeri Selangor sebelum ini selama 2 tahun, saya dah berkhidmat selama lebih kurang 27 tahun lah, hampir nak pencen dah, ke arah nak landing dah lah, tak lama lagi. Dah masuk fasa ketiga lah. Fasa maksudnya kalau berasa kecil tu fasa ketiga lah, fasa yang akhir. Okay, semoga dalam saat-saat fasa terakhir ni dapat memberikan sedikit bantuan lah, pertolongan dengan adanya profession yang saya pegang pada ketika ini. Dan untuk itu saya sebenarnya pengalaman saya di pengalaman sebenarnya kalau ikutkan education saya ni life management. Okay, saya diploma in banking, kemudian saya buat degree in finance. Bila saya buat masters tu dia memang dah menjurus kepada membuat dasar-dasar lah. Okay, membuat dasar-dasar polisi lah. Dan meneruskan pengajian lagi. Doakan saya lah untuk di saat akhir lagi lah, setahun setengah insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan ya, atas dasar perjuangan. Dan sebenarnya kepada yang semua yang berada di sini, sebenarnya tuntutan ilmu tu bukan satu kertas, sebenarnya dia adalah satu cara pemikiran. Ya, kita boleh kena terus berubah cara berfikir. Kita perlu melihat sesuatu itu dengan pandangan yang ke hadapan. Itu pandangan saya lah, tak kisah dalam bidang makanan dan sebagainya. Saya bangga dalam apa saja kita buat sebenarnya. Dalam line makanan ni adalah penting sebab kita punya pada skill. Ya, tak semua orang, nanti semua orang nak jadi management, tak ada orang nak buat skill kan. Jadi skill tu sebenarnya tak habis. Dan terutamanya makanan. Saya merujuk satu laporan Puan saya buat laporan daripada kajian lepas COVID. Okay, ada satu kajian dibuat, what is the business yang sustain sebenarnya. Kajian menunjukkan ada dua benda yang sustain, and long term sustain. Makan, orang kan tetap makan. Jadi food industry ni adalah salah satu food yang industri yang pengajian ni adalah pengajian yang kata boleh sustain. Sebab everybody nak makan. Sekarang ni viral je, kedai ni tak kenal pun orang akan pergi
juga kan, orang akan datang. Saya tak tahu sekarang ni adalah zaman yang di mana kalau dulu kita pergi ke kedai, okey, kalau kedai tu dah kenal, kita pergi ke kedai tu. Tapi sekarang buat sikit je pelik donat kan. Dulu plain donat, sekarang kala-kala donat. Lepas tu taruhlah jam donat dan sebagainya. Itu viral sikit-sikit, kuasa viral. Kuasa viral tu sangat penting. Jadi food tu campur dengan kuasa viral is related with technology. These two things memang yang bukan saya cakap, tetapi kajian telah menunjukkan after COVID, what is yang sustain ketika kita datang COVID ni. Saya baca dalam khabar The Star. Okay, saya tak ingat tarikh berapa bulan, tetapi dia is the empirical study yang kita boleh tengok yang impact. Jadi kepada adik-adik yang mengambil line food, okay, no worries, orang akan kita makan, but you have to enhance dengan skill, ilmu yang ada. Macam mana dia nak beat dengan orang lain. Semua orang jual goreng pisang, so macam dia nak jual goreng pisang. Promosi lah, selalu promosi di dalam perusahawanan tu kan. Jadi dia ada dua sekarang ni, antara makanan campur dengan teknologi. Dua perkara yang penting sekarang ni. Jadi kita tengok, kalau kita tengok student sekarang ambil aliran, semua dah banyak pergi kepada teknologi lah. Dan rancangan Malaysia ke-13 pun menyebut pasal AI. Okay, terima kasih banyak Puan atas perkongsian. Macam Puan cakap tadi, kira industri makanan ni adalah industri yang takkan habis, industri yang akan sentiasa berkembang sebab semua manusia kena makan. And then dalam banyak-banyak industri, banyak yang dah berubah ke arah AI. Tapi when it come to food, dia mesti kena orang dan juga manusia yang kena menyediakannya. And then tadi macam Puan cakap, makanan dan teknologi itu yang menjadikan sesuatu produk itu ke depan. Cara dia mempromosikan, mungkin dia menggunakan viral. So kita nampak kepentingan teknologi dan juga industri makanan tu seiring. Jadi mungkin macam kita biasa dengar orang kata nak mohon lesen ni susah, kena isi borang. So adakah MBPJ selari dengan industri pemakanan ni bila when it come to teknologi untuk memohon lesen-lesen? Dan mungkin Puan boleh juga kongsi apa jenis lesen-lesen yang ada. Mana tahu ada dekat sini student-student kita yang lepas ni memang terus nak mohon lesen sebab nak berniaga. So apa jenis-jenis lesen yang ada, kategori dia, dan mungkin harga dan macam mana nak mohon? Mungkin Puan boleh. Okey, yang pertamanya, kalau orang kenal lesen, orang tengok sekeping kertas, betul tak? Tapi kertas yang ada lesen dengan kertas kosong, nilai dia berlainan. Okey, saya merujuk balik ya. Setiap organisasi, okey, contohnya FIM ini juga ditubuhkan mesti tertakluk kepada syarat-syarat ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Garis Panduan Kementerian Pendidikan. Okey. MBPJ, fokus pada MBPJ, salah satu pihak berkuasa tempatan. MBPJ ini wujud di bawah Akta 171. Di bawah Akta 171, salah satu peranan pihak berkuasa tempatan iaitu MBPJ lah adalah untuk mengawal segala jenis perniagaan. Bila kita nak kawal, kita nak tahu bilangan, siapakah dia, ahli-ahli perniagaan yang telah berniaga di PJ, kita keluarkan dia lesen. Macam juga kita kerakyatan Malaysia, macam mana kita nak tahu kita kerakyatan Malaysia? Kita telah diberikan IC. Okey, sama juga. Okey, kalau dekat PJ kita berikan lesen. Okey, apa tujuan lesen tu? Okey, kalau kita label biasa, itu biasalah tu LPJ tak boleh asin, dia kata. Tak boleh duit, dia kata. Kan. Yang paling penting sekali adalah kawalan. Okay, lesen adalah untuk kawalan. Kita bayangkan sebelah kanan kita ada lesen, sebelah kiri kita tak ada lesen. Sebelah kanan kita bila dia ada lesen, dia ada syarat-syarat yang dia perlu patuhi. Contoh, kalau berjurus kepada makanan, dia perlu ada suntikan typhoid. Kenapa? Sebab segala penyakit semasa kita membuat hidangan makanan, saya yakin di dalam you belajar one of you punya syllabus dalam industri food tech ini, dia mesti menekankan berkaitan dengan kebersihan, betul tak? Kenapa makan tak boleh makan cincin masa serve, tak boleh, kenapa kena pakai glove? Sebab penyakit itu merebak daripada semua organ-organ yang ada. Siapa kata
It's been empirical study certified by Kementerian Kesihatan. The whole world WHO pun mengesahkan perkara tersebut. Jadi dalam syarat lesen, you nak dapat dokumen lesen itu mesti ada syarat-syarat yang boleh dipatuhi. Sebelah kiri tidak ada. So you bayangkan kalau you pergi kepada satu premis atau satu entiti perniagaan yang tidak mempunyai lesen perniagaan, okay, you anggap adakah you akan rasa dia ada peraturan yang perlu mengawal daripada aspek kesihatan tadi? Betul tak? Okey, yang mana berisiko untuk mendapat penyakit? Sebelah kanan yang ada lesen ataupun sebelah kiri yang tak ada lesen? Sebelah kiri. Sebab itu kita perlu ada lesen perniagaan adalah untuk kawalan. Di bawah Akta 171 dia spell out very clearly adalah untuk kawalan. Kalau pihak majlis tak kawal perniagaan daripada segi lokasi, daripada segi syarat-syarat lesen, bandar ini akan didiami dengan all the way you tengok semua dari pasar malam. Kat mana-mana semua pada orang pacak dia semua. Trafik dia, sampah dia, impak dia itu. Banyak perkara kerjaan. That's why lesen perniagaan itu adalah yang sangat penting dan salah satu elemen yang disebut di bawah Akta 171. Dan bagaimana nak mohon premis, mohon lesen perniagaan, evolusi telah pun dilaksanakan. Okay, evolusi telah pun dilaksanakan oleh pihak terutamanya Majlis Bandar Putrajaya. Dulu, okay, zaman dulu PJ ni ditubuhkan pada tahun 1952. Okay, bandar yang telah pun berusia melebihi daripada 70 tahun. Okay, satu bandar yang tua. Senang je, Puri Putrajaya sekarang dengan kat PJ. Rasa-rasa akak yang mana paling moden, dia punya sistem longkang dia, tak nampak wire-wire berserat dekat atas. Putrajaya tak nampak. Tapi kalau kena PJ, nampak kan sebab kita adalah bandar yang tua. Actually Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya sebenarnya semak balik, sebenarnya PJ wujud dulu daripada Kuala Lumpur. Dia satu bandar yang sangat padat dan tua. Jadi untuk memohon lesen perniagaan, kalau dahulu manual lah biasalah. Sekarang kita semua guna komputer. Saya tak pasti ya, generasi saya ni dulu sempat nak tengok tak letter tu, yang bila tekan tak tu, saya tak pasti adik-adik sekarang sempat ke tak sempat tengok tak letter tu yang berbunyi-bunyi. Lepas tu kita nak periksa dulu soalan cikgu buat macam mana, gelek kertas tu kan, gelek. Lepas tu apa? Gelek. Kalau huruf tu melekat. Huruf melekat, cikgu tarik pakai tak, lepas tu gelek. Zaman kita dulu kan, tapi sekarang semua di hujung jari komputer. Jadi kalau ikutkan lesen perniagaan dulu, data pejabat tulis dengan tangan tampak. Akhirnya, bahkan saya kata tadi teknologi hari ini mohon secara dalam talian, okay, melalui pautan e-lesen MPJ, semua lengkap. Saya jamin tak sampai 1 hari, kalau lengkap 1 jam, lesen duduk di sini je, ada printer sebelah, print dia dekat sebelah. So di hujung jari saja. Okay, tapi dengan syarat semua lengkap. Okay, kalau dalam sistem e-lesen itu sendiri ada satu elemen, kita ada apa kita panggil apa? Q&A. Okay, ada satu screen yang you boleh communicate terus dengan pegawai di MPJ. Memang sebenarnya backstage process. Kalau front stage process ni you nampak pergi kaunter ada orang, tapi kita tak nampak kat belakang. Macam kita pergi hotel, kita nampak receptionist kat depan kan. This is a front stage process. But the backstage process, cleaner yang kemas bilik kita belakang tu kita tak nampak. So akhirnya, okay, akhirnya apa, bila you nak communicate, you can communicate dengan pegawai kita. Sebab waktu pejabat memang akan sentiasa ada orang yang bersedia untuk menjawab segala persoalan untuk mendapatkan lesen perniagaan. Okey, jelas penerangan Puan Hajah. Okey, kita tahu apa nak berniaga, ada yang berpremis, ada yang stall, ada yang mungkin dia berniaga secara atas talian. Jadi untuk setiap jenis perniagaan ni, adakah dia punya lesen-lesen yang berbeza ataupun dia sama je untuk semua? Ada. Jabatan saya dikenali sebagai Jabatan Pelesenan Pembangunan Perniagaan dan Usahawan Mikro. Okey, bila nama itu sebenarnya dipecahkan kepada 2 kategori lesen. Satu perniagaan trade. Nampaknya depan senang dia bagi contoh. Giant, kedai curi mata depan ni, Fokus Optical, itu antara lesen trade perniagaan. Lagi satu,
Dan juga restoran-restoran ni di bawah trade yang besar. Bila usahawan mikro ni, pasar malam, pasar pagi, pasar tani, kemudian terdapat kios-kios, lepas CIMB ni ada kios. Okay, lepas tu kita panggil yang berniaga, tepi-tepi jalan kita panggil tu penjaja. Sebenarnya kita dah transfer nama dia dah, usahawan mikro. Yang sebenarnya usahawan mikro tu dikenal PJ. Sebenarnya saya bukan nak ambil kredit, tapi bila kita nak transform memang kita fikirkan satu nama. So dia telah jadi benchmark untuk negeri Selangor. So PJ start dengan usahawan mikro. Kita nak panggil penjaja. Sebenarnya penjaja untuk makluman semua penjaja ni jangan risau. Ada yang telah pun sebenarnya level yang ke atas dah. Okay, dia punya pendapatan melebihi daripada pendapatan yang boleh keluar daripada kepompong kemiskinan bandar tu sendiri. Okay, tapi yang permit itu dipanggil permit. Okay, dia ada permit yang bulanan, ada permit tahunan. Kalau pasar malam, kita keluarkan lesen dia 1 tahun. Kalau kita pasar pagi pun kita keluar 1 tahun. Tapi permit yang tepi jalan ni kita panggil permit bermasa, iaitu 3 bulan. Okey. Apa lagi soalan tadi? Tadi apa jenis-jenis lesen tadi? Tadilah jenis lesen tadi. Pasal kata bagi pada 2 yang besar, lesen trade dan juga lesen usahawan mikro. Kalau saya nak pergi dalam lagi, lesen dia ada jenis. Lesen berisiko tinggi, pusat hiburan, kita panggil pusat kecantikan. Kenapa berisiko tinggi? Sebab lesen itu menyumbang kepada masalah sosial yang sangat tinggi. Okey, macam situlah berlakunya ya, mengikut statistik antara tempat-tempat yang menyumbang kepada risiko lah, pergaduhan dan sebagainya lah. Okey, kalau lagi satu kita panggil lesen kritikal tu, macam contohnya bengkel kereta, taska. Okey, saya ingat pusat institusi ini pun dikategorikan kritikal sebab dia perlu mendapat ulasan daripada Kementerian Pendidikan. Okey, dan lesen serta-merta tu senangnya kedai kasut, kedai baju, kedai buku, very straightforward. Okey, macam usahawan tadi lah bagi tahu bahawa usahawan mikro, pasar malam, pasar pagi, permit bermasa, permit yang macam ni setahun sekali 2 kali di bawah kategori usahawan mikro. Macam tadi kan Puan cakap dia berisiko. Jadi bila kata berisiko tu, adakah dia punya requirement lebih tinggi berbanding dengan kalau yang kita punya penjaja dekat sini dia nak dapatkan lesen mikro tu, perniagaan mikro tu? Bila berisiko ni dia punya requirement tinggi sebab kita perlu mendapatkan ulasan juga bersama dengan pihak polis, pihak bomba, ada kadang-kadangnya berterlibat dengan jabatan alam sekitar. Antara agensi itulah, jadi MPPJ akan buat secara bersepadu. Kita akan pergi secara bersepadu. So sebab itu kategori dia kategori berisiko. Macam mula-mula tadi kan Puan Haja kongsikan salah satu sebab kenapa perlunya ada lesen disebabkan oleh untuk kawal selia, untuk keselamatan, kebersihan, semua terpelihara dan terjaga. Jadi macam saya kongsikan sedikit kalau macam untuk proses permohonan pensijilan halal. Antara salah satu prasyaratnya di situ adalah kena mempunyai lesen daripada PDT. Jadi kita nampaklah sebab halal ni dia bukan saja dari sudut patuh pada hukum syarak. Kita nampak yang halal tu dia kena bersih, selamat dan tak ada unsur-unsur yang boleh memudaratkan. Jadi itu antara salah satu sebablah kenapa bila nak mohon halal kena ada lesen PDT. So nampaknya di situ betapa halal tu sendiri dia memelihara dari setiap faktor dan daripada setiap angle. Okey, jadi kalau macam kita pergi ke halal ya, Puan Haja, macam halal dia ada sekarang ni buka permohonan pensijilan halal untuk kategori cottage. Kategori cottage ni di mana dia beroperasi daripada rumah dan dia boleh memohon halal. Jadi kalau macam contoh ada PMKS yang nak pergi ke arah pensijilan halal dan sebelum tu dia nak dapatkan lesen, adakah boleh dia nak dapatkan lesen jika dia beroperasi daripada rumah? Okey. Ini lesen perniagaan daripada rumah ya. Kita panggil home base lah sebenarnya. Macam saya baru ni kita kat flat saya terangkan sebenarnya home base ni bukan yang baru. Dan untuk makluman semua memang home base ni pioneer dia MPPJ lah menjadikan garis panduan yang telah pun diangkat sampai ke peringkat federal lah. Mula-mula kat peringkat negeri dan Puskop ya sendiri telah pun diangkat lah sebagai satu garis panduan yang dia pakai. Dia sama juga ya. Saya promosi sikit lah sebab saya daripada PJ. Ya, antara salah satunya garis panduan kita tingkat kebangsaan yang dia pakai adalah perniagaan food truck.
Food truck memang sejarahnya adalah daripada Petaling Jaya sebenarnya. Ya, garis panduan tu diangkat oleh Kerajaan Negeri dan diguna pakai sehingga ke peringkat kebangsaan. Kenapa? Apabila ada garis panduan, kita boleh lesenkan, kita boleh menghidupkan ekonomi dan kita boleh start menggerakkan ekonomi berkaitan kedua-dua aktiviti perniagaan ini. Okey, bagi perniagaan di rumah ni sebenarnya, kalau kita tengok hari tu saya share lagi sekali kita hai bawa jalan sikit. Sebenarnya perniagaan di rumah ni bukan sesuatu benda yang baru. Dia cuma baru di tempat kita. Okey, di negara Malaysia ni dia baru. Tapi sebenarnya dia pada tahun 1954 satu city satu bandar kalau anda boleh Google, boleh dengar dekat YouTube satu ceramah daripada wakil daripada City of Vancouver, kalau tak silap lah dah boleh pronunciation di US. Dia memang dah ada dah 1954. Pada ketika itu handphone pun tak ada, dan dia ada adalah telefon di rumah saja. So dia punya telefon di rumah itu, dan ingat semua orang tahu sekarang kita kenal Lazada, kita kenal Shopee, tapi pada ketika itu Amazon dia yang ada. Okey, siapa kalau mak bapak kita belajar di US pada ketika itu, saya sebab ada seorang sahabat saya iaitu mantan dari pengarah landscape, dia belajar di US. Dia kata zaman dia dulu study kat US, dia kata memang dia beli barang menggunakan platform Amazon je. Dia kata masa tu tak ada, sebab tu menggunakan telefon di rumah yang biasa tu je. Jadi apabila teknologi berkembang, nampak tak tadi teknologi berkembang, dia telah mengubah landscape ekonomi. Mengubah landscape ekonomi, sebenarnya bilion, sebenarnya data ni dah lama, 2020 atau 2018 Jabatan Perangkaan telah menampakkan perniagaan dalam talian ini telah pun mencecah bilion. Okey, jadi main sebelum Covid kan? Yes, sebelum Covid. Actually sebenarnya garis panduan ni saya dan dengan Fufah ni kami pergi ke SSM actually. Dan saya nampak satu landscape perniagaan akan berubah tak lama lagi, 10 tahun. Kenapa? Sebab pergi tak bandar utama. You nampak tak bandar utama dia bukan satu tempat yang kita nak beli shopping barang saja. Kita dah nampak ada surfing dekat situ, dah ada nampak akan main surfing kan, surfing. Betul, rider flow lagi kat situ. Akhirnya saya baru faham kenapa. Tengok balik lagi satu laporan Al Jazeera merujuk balik kepada keadaan itu, di mana sebenarnya kebanyakan shopping mall di US dia dah tutup. Dia tukar kepada bentuk mana entertainment. Mungkin besok satu hari shopping mall ini akan jadi tempat wedding places. Sebab sekarang ni siapa nak buat convocation ke apa kalau di luar negara sana, dia dah pokok dah aktiviti tersebut. Sebab tu kita tengok kalau di shopping mall, kita tengok bandar utama je. Saya bagi contoh paling simple. Nampak tak tiang-tiang dia tu, bila kita jalan ada sebab. Nampak tak shop online. Sebab di bandar utama tu dia dah ada satu group, dia perlu menyediakan platform itu. Kenapa? Sebab dia perlu bersaing. Sama juga dengan kita punya peniaga-peniaga sekarang di gerai. Orang dah ramai tak pergi gerai. Sebab orang bukan tak beli dekat gerai tu, tetapi dia telah menggunakan platform tadi. Jadi akhirnya bila saya menampak itu, saya terfikir, adakah kita nak menunggu 10 tahun nanti bila perniagaan ini semua dah tidak ada, kita baru nak fikirkan sesuatu yang baru. Jadi pada ketika itu tahun 2018, betul-betul sebelum Covid, kita dah mendapati bahawa lebih kurang 24,000 dan telah mendaftar perniagaan dengan SSM yang menjalankan perniagaan daripada rumah. Supaya tetap kita kena. So kena ada kawalan. Sebab di rumah title, rumah kita tu title di rumah lah. So bukan perniagaan. Kalau sekarang dekat sini title dia promotion, dia boleh berniaga. So satu hari nanti macam mana kita nak kontrol perniagaan ini? Sebab kita dah nampak dah, maksudnya ada ada dia perniagaan yang berlaku di rumah. Jadi akhirnya ni sejarah ni. Akhirnya kami buat rujukan, buat rujukan. Buat rujukan ni kita jumpa 1954 tu City of Vancouver yang sangat tadi tu. Jadi maksudnya dulu dekat US ni dia dah kontrol perniagaan dia sebab dia tak nak penduduk dia jadi macam orang datang betul lah, bandar datang masuk masak betul. Dia ada tuition kelas, music kelas, tak nak mungkin bising. Dulu belajarkan orang belajar music, main piano kan. Jadi dia ada dia numbers. Akhirnya dia kat situ antara garis panduan yang kita benchmarking adalah keseluruh rumah tu dia hanya pakai 25% sahaja ruang untuk berniaga. Jadi bila saya nak relatekan kenapa garis panduan itu 25%,
Satu, kita benchmarking tadi 25%. Kita tak boleh merubah. Itu adalah title dia rumah. Dia bukan untuk berniaga 100%. Dia nak masuk berniaga, maksudnya dalam surat beranak ya. Okay, dalam setiap pihak pengusaha tempatan ni, dia ada panggil rancangan tempatan. Dalam rancangan tempatan tu ada satu mapping. Sini kawasan perniagaan, sini kawasan rumah. Saya bagi simple je lah. Untuk belajar macam saya, orang PPT saya faham lah rancangan tempatan lah apalah. Jadi bagi adik-adik ni exposure. Okay, macam peta Malaysia tu, peta Petaling Jaya. Dekat kawasan ni boleh berniaga. Okay, dekat kawasan ni tak boleh berniaga. Yeah. Dia ada namanya rancangan tempatan. Lepas tu dipanggil pula rumah untuk kawasan perniagaan. Untuk dipanggil limited commercial, perniagaan yang terhad. Senang. Siapa pernah pergi SS tu dekat dia? SS tu pernah pergi? Pernah. Nampak tak? Ada rumah, kemudian ada tempat perniagaan. Sebab kawasan tu surat beranak tu dia dah tulis kat situ limited commercial. Maksudnya limited terhad, betul tak? Commercial perniagaan. Perniagaan yang tertentu saja boleh. Rumah itu convert. Sebab tu pameran. Lepas tu bila sebab kita tak nampak orang buat kitchen ke masak-masak, tak ada. Antara perniagaan yang tidak dibenarkan. Okay, akhirnya 2018 kita buat kajian semua. Dah halfway dah, nak siap dah bagi tiket itu garis panduan. Covid laku 2019. Bila Covid datang, dia mensignifikankan balik kepada garis panduan yang PJ dengan PK tadi. Jadi memang align dengan itu. Jadi nampak tak perniagaan di rumah? Akhirnya, okey, lagi satu saya nak relatekan lagi. Nampak tak bila pembangunan, saya tak pastilah adik-adik ni saya tak pasti, mungkin ada yang tinggal di orang panggil Soho, rumah apartment, ada small office, home office, home office kan. Maksudnya dia ada portion yang dibenarkan. So dia konsep dia begitu. Jadi apa yang kita buat di kawasan perumahan ni dibenarkan bukan keseluruhan 25%. Mana datang 25% tu kita benchmark tadi City of Elevator 25%. Bagi benchmarking dekat Malaysia, kita guna Akta Kanun Tanah Negara. Okey, Akta Kanun Tanah Negara. Tanah ni, okey, mesti ni orang apa, tanah ni dia ada title kan. Title pertanian, title perumahan. Okay, tengoklah bila mak-mak kita ada tanah kat kampung ni, saya tak ada. Pipah ni ada. Okay, Cik Dada ni ada, saya tak ada. Okay, tanah pertanian. Bila nak buat development, kena pergi pejabat tanah dulu, nak tukar title dia daripada buat rumah. Tapi kalau kita ada sebidang tanah sebesar petapak tanah saya ni, hanya 25% saja tanah negara kata boleh di-cover untuk buat perumahan. The rest cannot. Itu di bawah akta. Jadi kita guna juga 25% tersebut. Jadi sebab itu kenapa dekat rumah kita keluarkan garis panduan di rumah. Okay, dengan syarat beberapa aktiviti saja dibenarkan. Catering tak boleh. Tapi you nak baking cake, you nak guna ruang dapur, you buat frozen food. Okay, you nak buat online business. Okay, kalau storage ke apa, 25% sahaja daripada ruang rumah. Tak boleh heavy lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh heavy? Balik tadi, title of land is rumah. Okay, jadi sebab itu dia tak boleh. Jadi kita ada garis panduan tersebut dengan beberapa syarat yang dikawal. Dengan mekanisme kawalan tadi lah kan. Betul. That's why dia cuma yang ringan dan tidak berat. Betul. Okay, puan. Halal. Halal. Okay, bila cakap pasal halal, okay, antara elemen dia adalah memang lesen perniagaan tersebut. Memang halal dia satu, dia nakkan lesen. Kenapa saya kata lesen tadi? Elemen tadi lah, ada typhoid, kebersihan, dan semak dan sebagainya. Satu elemen lagi dalam lesen tersebut, dia nak tahu kita ada premis perniagaan tersebut. Okay, sebab dia kena ada premis yang pasti. Sebab punca tadi halal punya syarat. Sebab dia nak tahu dia kena tetap. Okay, tak kisahlah gerai ke kios KBKT yang baru ni ke dan sebagainya. Saya bagi satu cerita berkaitan dengan lesen dia tersebut. Ada salah satu viral lah saya tak nak sebutlah sebab PNC, tapi dia jual dessert. Okay, viral, dia kata tak halal dan sebagainya kan. Sebenarnya salah satu elemen bila disemak, dia punya barang yang dia dapat supplier one of dia punya produk tersebut, ada satu premis yang masih dalam peringkat pemeriksaan majlis. Due to that case, dia tak dapat pentarafan halal untuk produk dia sebab ada salah satu supplier
saya dia masih di dalam proses untuk mendapatkan halal. Betul tak Puan? Maksudnya dia, kalau orang yang menggunakan, saya gunakan air minuman ni, saya ambil butter ABC daripada ni, so dia kena tengok elemen-elemen yang digunakan untuk dapatkan produk. Tapi one of the element yang ini sebenarnya dia masih di dalam proses untuk mendapatkan license. Jadi betapa saya relatekan balik, lesen perniagaan itu penting untuk dia indikator, lesen perniagaan ini indikator untuk mendapatkan halal. Jelas.